Apakah sebenarnya ini hanyalah modal politik DAP? Kita boleh setujulah ataupun dari segi pemilihan masa untuk isu Okey. ini dibangkitkan semula. Saya ini cabaran kita negara berbelang kaum yang mempunyai sistem pendidikan yang pelbagai aliran, dan apabila ada parti politik pula berasaskan identiti kaum, memanglah mudahlah untuk isu pendidikan itu dijadikan sebagai apa yang saya boleh katakan sebagai candu politik. Yang sepatutnya kalau kita parti politik yang bertanggungjawab boleh bezakan antara isu pendidikan dan isu politik, dan seharusnya isu pendidikan itu tak sesekali dijadikan candu politik oleh mana-mana parti politik. Jadi apabila DAP sengaja membangkitkan isu ini ketika dan masa mereka berada di takuk ataupun di tahap sokongan yang paling rendah, PRN Sabah kalah teruk, secara tak langsung mereka mengesahkan bahawa mereka bukanlah parti yang mewakili pelbagai kaum. Yang mereka betul-betul hanya mewakili kepentingan satu-satu kaum sahaja. Sebab itu sengaja isu ini dibangkitkan seolah-olah mereka tak adalah katanya soul searching. Tapi soul searching ni akhirnya mainkan semula isu perkauman yang melibatkan pendidikan, dan sebab itulah pemuda UMNO merasakan bahawa ianya satu-satu perkara yang sangat dikesalkan dan sepatutnya tak berlaku kepada sesebuah parti politik yang bertanggungjawab. Okey. Tapi sebab isu ni, bolehkah kita kata selamat jalan kepada DAP dalam pentadbiran kerajaan madani? Saya kata takkan sampai ke tahap tu. Okey. Tapi mereka lebih kata nak mencuba sejauh mana mereka boleh mainkan sentimen. Tapi nadanya cukup jelas, seolah-olah mengugut. Satu, katanya reformasi itu mesti dilakukan dalam tempoh 6 bulan, dan andai kata kalau salah satu tuntutannya soal berkenaan dengan UEC ini tidak diiktiraf, mereka boleh bertindak untuk keluar kerajaan. Yang mana saya rasa sikit sebanyak memberi satu isyarat dan juga ugutan, dan sudah tentulah ini satu perkara yang tidak bertanggungjawab dilakukan oleh satu parti kerajaan yang hari ini sama-sama membentuk kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Okey. Jadi sebab itu saya rasa lebih kepada keterdesakan mereka nak mencari isu untuk kembali relevan, dan sengaja memainkan isu ini, isu pendidikan, untuk mendapat perhatian dengan harapan mendapatkan kembali sokongan pengundi Cina yang makin terhakis.